Tolong, tolong. Kenapa? Tolong, tolong. Dan kau kenapa? Aduh, nak bagi duit. Katanya, tolonglah sikit. Jangan lapor walau dah masuk kelas. Tapi bila aku fikir, itu sudah tak sah. Kalau ambil, rasa senang. Tapi hati tak tenang. Gue harap lama-lama hidup tak senang. Oh, rasuah. Oh, tidak. Dia susah asal berkat. Kejujuran itu hebat. Kalau rasuah, hidup berkat. Marilah dengar wahai teman, bicara kami penuh pedoman tentang wira tanpa pakaian bersih, namun hatinya wadah sejati. Wah, berstatue pula kamu ya. Kejap, ada lagi. Santun kami dalam bicara, menjaga tutur jangan ada yang terasa. Kami murid madaris sejati, bersama menolak salah dan rugi. Kring, kring, kring. Senyap, cikgu datang. Dia datang dengan lenggak-lenggoknya. Dia datang dengan senyum simpulnya. Dia datang. Cikgu, cikgu, cikgu. Mana-mana cikgu, kemana kau pergi? Ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Ish, belum habis kamu bercakap. Sinilah. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi murid-murid. Murid-murid, Ya cikgu. sudah bersedia untuk belajar topik yang cikgu berikan minggu lepas? Siap cikgu. Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang rasuah. Kamu semua tahu apa maksud SPRM? Saya cikgu. Ya, Sofia. Saya pelajar ramah peminat. Apa? Saya cikgu. Jangan salah lagi, Daniel. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia cikgu. Wah, hebat kamu. Oh, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kami ingat cikgu. Satu lagi cikgu. Ada apa, Daniel? Program wira anti rasuah telah dimulakan pada tahun 2014 di SDKC Pucuk Selangor. Objektif WAR adalah untuk membudayakan nilai-nilai amanah, jujur dan tidak mengambil hak orang lain dalam kehidupan seharian. Pengalaman nilai-nilai positif ini akan melahirkan generasi yang tinggi tahap integriti. Secara tidak langsung, murid-murid akan menyadari tentang bahaya dan keburukan jenayah rasuah. Wah, bagus kamu. Tunggu di hujung jari cikgu. Kawan-kawan yang lain boleh jelaskan? Boleh cikgu. SPRM adalah sebuah badan bebas yang ditubuhkan untuk mencegah, menyiasat dan memerangi rasuah di Malaysia. Pandai. Apa tugasnya? Tugas SPRM untuk melindungi negara daripada kerosakan akibat perbuatan tidak jujur. SPRM mengajar rakyat supaya berani menolak rasuah dan hidup dengan integriti. Wah, bagus kamu semua. Kamu semua tahu bila SPRM ditubuhkan? Tahu cikgu? 1 Januari 2009. Wah, hebat kamu. Banyak yang kamu semua tahu. Tengoklah anak murid siapa. Kamu ni. Baiklah, kita akan memulakan bicara kita pada hari ini tentang agenda melahirkan wira anti rasuah dengan kiraan 1, 2, 3. Rasuah
yakini dan lakukan. Encik tawar memberi rasuah kepada pihak kerajaan. Apa alasan Encik? Saya tak banyak bagi rasuah ya Arif. Saya cuma bagi hadiah penghargaan sebab dia bekerja dengan cepat. Baiklah, dan saya akan bagi hadiah penghargaan kepada Encik juga, iaitu keganapan percuma dalam penjara selama 5 tahun. Generasi madani menjadi contoh menolak rasuah. Tak kira sekecil manapun, amanah tetap amanah. Kami berpegang teguh pada prinsip. Kita semua jadi wira anti rasuah. Bukan sekadar slogan, tapi dalam tindakan sebenar. Ayo kawan, sahut suaraku, bergerak maju demi negaraku. Kita bersama hadap suka duka. Selamanya ku bertahan tanah air pertiwi. Demi negara ku berserah diri. Semadikan dalam kita madani jiwa merdeka. Demi negara Malaysia ku tercinta. Cukup. Wah, bagus kamu semua. Kami memang hebat cikgu. Amboi, dada nampak? Ups. Tidak pula, usah bergaduh. Kamu semua memang generasi madani yang hebat. Terima kasih murid-murid. Ingatlah, rasuah merupakan isu yang serius dan boleh memberi kesan negatif terhadap masyarakat, ekonomi dan sistem pemerintahan. Baik cikgu. Generasi madani menciptakan nilai insani, anti rasuah prinsip murni untuk Malaysia terus harmoni. Jangan tunggu jadi pemimpin, barulah mahu tunjuk disiplin. Jangan tunggu diberi jawatan, barulah mahu tolak godaan. Kami mula dari target, Lima Benting menyedot tergen. Dia kecil, dia muda, kami wira menjaga bangsa. Aduh, Kenapa? aduh, Dan kenapa? bersama kita dah habislah. Dah nak habis ke? Alah, nak lagi. Menang atau kalah ada bertanding. Persembahan kami tamatlah kini. Segala kekurangan jangan dibanding. Kami semua menyusun 10 hari. Sekian, terima kasih.